Banyak semua sampah sampai sumbat longkang. Tu lah tu. Kalau dia gantung, bukan lepas labur gantung, lepas buang macam tu je. Sikap orang kita ni langsung tak jaga kebersihan. Kalau keluar main market, kita malu. Tu lah bukan payah pun. Buang bersih, buang kat Cororo. Betul. Kalau nak kita semula, pergi jadi TRC, dapat juga duit. Bang, main harga bang. Masih dek. Elok-elok lah aku tengok daun bawang ni. Berapa ni sekilo ni? Segar-segar no. 10? Satu ni 10? Kilo 10. Oh, okey. Banyak sih. Mahal sangat kalau satu 10. Tu dah kalau tengok elok-elok no. Weh, Mak. Hang letaklah sampah-sampah tu dalam plastik. Awak yang hampir tok dalam longkang tu. Alah, relax lah. Kita biar tak apa. Tak boleh lah macam tu, Mak. Kita kenalah jaga tempat ni. Tempat ni kan tempat kita cari rezeki. Betul tak? Betul juga lah. Kebersihan ni tanggungjawab kita bersama kan? Ha, betul. Sembang pasal cuci ni. Ada bayar tu. Sembah punya ni, sewa. Oh, wah. Lupa. Ambil air. Aku bayar dah. Jom kita bayar kat Embah. Pantau dah. Duit yang kita bayar dekat Embah tu. Embah bayar kat Edaman untuk buat cuci-cuci kat market kita ni. Tu yang market kita ni cuci jalan. Bersih sangat ni. Oh ya. Tu hang tengok tu. Depa dia cuci tu. Patutlah aku tengok depa apa. Teruklah kerja depa. Oh. Tu baru kat situ kat longkang ada lagi. Mengata depa buat tu. Terima kasihlah Edaman. Kalau kesian jom kita buang sampah-sampah yang kita buat ni. Semua kita tak dalam roro yang Edaman sediakan. Alang-alang tu. Boleh lah. Aku nak buat kotak api di taksi depan tu. Aku tak pasal api. Jom. Jom depan aku. Jom. Elok ikan ni, Pia. Tu lah segar-segar no. Ikan apa ni? Elok ni dah. Sama cara kecil. Sekor? Besar. Semua. Pia. Tengok tu pekerja idaman, kesian aku tengok mereka duduk cuci-cuci kat situ. Itulah Syida, kita ni kena hormat kat mereka kan. Lah tak ada mereka siapa nak buat kerja-kerja ni. Ni aku ingat ni ada air ni. Kebetulan aku beli tadi, aku bagilah kat mereka dulu. Boleh, bagus hang Syida. Jom aku teman hang. Assalamualaikum bang. Saya ni nak pujilah abang untuk bersih-bersih kawasan ni. Kebetulan saya beli ayat, saya bagi kat abang dah. Terima kasih dah. Terima kasih. Weh, Mak. Penat nak hari ni. Kena teh ais sedap tau. Kena teh ais. Teh ais? Tu dekat tu. Mak Jambu. Oh, ya dah? Tu. Aku nak kata dia pergi Solo dah. Bila masuk? Hai, 2 bulan dah. 2 bulan dah. Hang dah happy bila? 4 bulan lepas. Hai. 4 bulan lepas. Okey. Betul. Oi. Kata nak pergi buang kat DTLC. Oh, betul. Kita nak dapat duit ni. Betul. Aku Jom. Jom lah. Depan tu lah tu. Oh, dekat lah. Okey, jom. Uish. Cantik juga lah DTLC ni. Malam-malam aku dah perasan. Lawa lah. Menyala dengan lampu dia kan. Tak. So, biar bahan second ni berapa duit yang hang jawab aku main sini? Mereka ada app. Betul ada app kan? Ya, tak apa. Kita pergi pertimbang dulu tengok macam mana. Ayo bang. Nak jual kotak boleh? Boleh bang. Berapa kilo ni bang? 8 kilo lah. Ui, berat juga tu. Nampak macam ringan. Terima kasih. Sama-sama. Uish, banyak juga tu. Jual barang recycle lah. Kan. Bolehlah kita pergi bayar dekat Embah. Jual barang recycle. Boleh bayar sewa tapak. Betul. Jom. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Siap.